Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting. Okey, sekarang ni saya nak penuhi permintaan daripada subscriber saya. Ada yang minta tunjukkan cara macam mana nak setting meter Elite, Modenas Elite 150S. Yang pertama, cara kita nak setting jam. Okey, ada yang tanya macam mana cara nak setting jam. Okay, cara dia macam ni. Korang tekan ni lama-lama, button yang kiri ni. Okay, nampak tak? Pukul 10 tu dah berkelip. So korang adjust lah dengan button ni. Korang nak berapa? 11 ke 12 ke? Tekan je banyak kali sampailah jumpa jam yang korang nak tu. Sekarang saya setting lah. Sekarang jam pukul 10.49. Jadi kita buat 10 AM 10. Okay. Kalau nak tukar sebelah, tekan lama-lama. Okay, sekarang dia dah berkelip. Kat 51 dah berkelip. Saya nak jadikan dia 51. Okay, so dia agak leceh sikit sebab kita kena tekan satu-satu lah. Okay lah, sama lah 10.51. Kat meter pun 10.51. Okay, nampak kan? Okay, so kita biarkan dia. Dah selesai. Okay, soalan yang kedua, ada yang minta saya tunjukkan macam mana cara kita nak set trip mileage lah. Okay, tekan sekali je kot. Tu tekan sekali je kalau kita nak set trip mileage. Kalau nak kosongkan dia, tekan lama-lama. Okay, dah kosong dah. Lepas tu korang boleh jalan. Itu je lah cara kita nak tukar masa, tukar jam dengan set trip mileage. Okay, semoga video ini membantu korang-korang semua untuk setting jam dan set trip. Okay, so kalau kita nak tukarkan semula mileage, macam ni je. Mileage saya sekarang 394 km. Okay, habis. So harap video ni membantu korang yang nak set meter korang, meter pada Modenas Elite 150S. Okay, itu sahaja daripada saya. Okay, korang jangan lupa subscribe banyak-banyak. Dan kalau korang nak apa-apa lagi, korang komen kat bawah. Nanti saya tunjukkan tutorial-tutorial yang lain. Okay, jumpa lagi. Subscribe banyak-banyak. Assalamualaikum. Zas.